Ada 40 bermakna ada 160 bilik, satu orang 3. 160 kali 3. Kenapa Reman lagi ketat? Sebab dia tak dapat bersalah lagi. Jadi kita kena jaga dia supaya dia keluar ke mahkamah, dia tak ada kecacatan pada diri dia. Kalau ada cacat? Hakim tanya siapa nak jawab? Dekat sini diorang mandi. Hari tu kita orang cakap dia mandi. Betul lah macam ni. Tapi kita orang macam buat-buat je. Mari kita je. Kira 1 hingga 4 untuk sabun. So kita cakap 1, 2, 3. Sedangkan ada dia punya tutorial. Mari kita tengok. Okey, ini namanya pola. Jangan you fikir you daripada sampai keluar, awak fikir awak daripada sana nak lompat. Tak boleh. Tak boleh. Okay, tadi kita orang dah masukkan. Okey, itu dia gambar yang tadi mandi. Tu, kita orang kat sini lagi. Dia cakap kalau cakap mandi kau suka dengan tu, rumah saya lah. Tu, rumah air tadi. Masuk penjara, sini penjara, kita give you a free gift without deposit. Just stay. After that, when you want to go back, return back. Oh, kenapa? Kita guna tray. Cik, kenapa dia tukar-tukar tray? Pak, saya tanya, saya jawab. Ini yang cakap daripada tray tu ke? Ya, ini semua handmade. Handmade Dia bukan dia hantar kedai buat tak ada. Ataupun yang kecil-kecil dia jalan. Telan? Lepas tu saya dah keluar. Letter-letter kita tu. Itu sampai berak. Ya, itu apa? Sampai masa jalan sebentar tu jalan hukum. Tak ada sekali datang dari cek doktor okey, jumpa pegawai. Gantung yang awak mati bukan jerut tau. Bukan tau. Jangan pemikiran anda kata kena gantung sebab tak. Dia yang mati sebab yang belakang ni. Apa tu? Besi. Ni besi, tembaga ni. Tembaga ni yang hantar kat belakang. Oh. Sebab tu sebelum nak jalan ke tumbang gantung, dia mesti tip dah settle semua baru dia masuk bengkel masing-masing. Balik bengkel beli untuk banduan. Untuk banduan bukan untuk reman. Banduan, beli untuk banduan. Dia nak pinjam bukti ke dia dekat. Kita bila dekat luar kan dulu kita pandang. Tapi biasanya orang akan pakai telefon. Ini yang dekat. Macam tu boleh keluar tu lah, tak boleh. Ni lah bagi boleh. Dan kita akan berjumpa. Sekian, terima kasih. Hai. Okay, so far rate 10 out of 10. 10 out of 10. 2 hours. Okay. So kalau kita masuk, So kita makan pukul 10. Kita makan tadi pukul 2. how ni? Hari tu kita masuk suku je. Memang sikit je. Sekarang kita dah boleh masuk bakol punya tempat. So Lah, cuma commission ada blok belakang Yes, tu yang ada bahagian tu. So yes. kita tak tahu the price berapa lah. But overall okay. Terus siapa yang nak boleh datang dekat Kota Jel. Okay. Bye.